Penuh beg saya ni. Kejap lagi Ahmad, beg saya tak penuh lagi. Kita kena kumpul daun herba ni untuk tolong Ustaz Yusof buat ubat. Yelah. Wujudlah mak saya ada bekalkan makanan. Tada! Roti kebab. Sedapnya. Mari masuk ke dalam mulut aku. Roti saya. Itu baik. Itu roti saya lah. Ahmad, jangan lari kat situ, bahaya. Tak guna punya tupai. Curi kebab saya. Ish. Ahmad, jangan lari macam tu, bahaya. Sini banyak batu. Tupai tadi tu curi roti kebab saya. Alah, anggap je bukan rezeki awak. Kenapa ni? Kenapa bergoyang? Jaga-jaga, tanah kat sini tak stabil agaknya. Hei, Ahmad, jangan gerak. Ahmad, ini semua salah awak. apa pula salah saya? Awak tu lah berat sangat. Pening kepala lah. Sakitnya. Kat mana kita ni? Macam dalam gua je. Saya rasa inilah gua tur yang orang selalu cerita tu. Gua Tur? Tak pernah dengar apa nama tu. Iya, gua tur inilah yang dikatakan tempat perompak harta karun sembunyikan hasil curian mereka. Ya ke? Mana awak tahu? Ada dalam buku komik yang saya baca. Betul. Itu komik lah, bukannya betul. Aduh, sakitlah. Kita kena cari jalan keluar sebelum hari gelap. Jalan pelan-pelan, Wais. Saya takutlah. Apa nak takutkan? Bukannya ada apa pun. Kejap. Kenapa, Wais? Awak ada nampak apa ke? Tadi kata tak takut. Mana ada saya takut? Saya saja je tadi. Saya rasa kita dah sesat lah. Kita asyik jalan yang sama je dari tadi. Yelah, macam mana ni? Sesat? Saya nak balik. Tenang, Wais. Tenang, ingat Allah. Laparlah. Awak ni dari tadi asyik lapar je. Saya mana sempat makan tadi. Tupai tu dah sambar makanan saya. Selamat mak saya ada bekal banyak roti kebab. Alamak, roti kebab saya dah hilang lah. Macam mana ni? Ish, awak ni tak habis-habis dengan makanan. Tadi ada dalam beg saya, tapi dah hilang pula. Tengok tu, ada tupai larikan makanan awak. Tupai tu lagi? Geramnya saya. Ahmad, jangan lari, bahaya. Macam mana ni, Wais? Kita kena kejar Ahmad, takut dia tersesat nanti. Jaga kau tupai.